Dan ni kita tengok blok dia sama dengan apa. Yang terok-terok dah. Terok-terok dah. Ini 150. ADV 150. Okey, ini blok ADV 150. Tengah je kak. Blok ADV 150 Honda lah ni. Okay. Oh, sama ada 150 150 sama. Okey. Kita tengok sama lah. Kita bawa masuk dekat dia punya. Lepas tu saya apa tu? Ini saiz 63. tiga. 3 mesti agri tu kena buka. Sama semua. Ya, ngomong enjin sama, betul betul. Driver. Sama bang. Tak kita Apa? kita bagi opat. Tak opat tak sedap. Betul tak? Kita bagi opat. No. Hai, apa ni? Okey. Bagi opat. Betul elok. Oh, ngam. Untuk blok 150 sama dengan dia. No. Untuk blok sama. Hit blok. Jadi kita kaji hit blok. Ni blok memang confirm sama. Dia punya tapak ni pun sama. Tapak ni boleh masuk balik, original boleh masuk balik. Lepas tu dia punya tensioner pun sama saya rasa. Okey, kita try both tensioner tengok. Okey, tensioner pun sama. Sampai bawah. Tak jauh. Okey. Semua sama. Lepas tu dia punya getah ni, okey kita try both getah ni blok. Getah ni kita try both. Okey, sama. Mana kata blok dia sama dengan ADV 150, 100% sama. Dengan lubang air, dia punya lubang release ada kat bawah ni, nawak satu, ni pun sama, serot, sengit. Okey, semua sama. Itu blok. No? Masalah apa? ADV 150 dia 2 bah kan? Dia 2 bar. Ni dia main 4 bah. Jadi yang aren tu. Jadi kalau kata dia 4 bar, ADV 150 dia 2 bar je. Jadi kita kena fikir. Kita kena tengok 160 ni. Kosongnya. Sama ngam tak? No? Kalau tak ngam juga, kalau cam dia sama. Cam dia tak sama dengan 160. Ni kita nak try buka cam dia, kita tengok sama dengan 150. 150 ada. Dia punya hit sama, dia punya blok sama. So kalau dia punya cam kita tengok. Okey. Kalau tak sama je kita boleh hit ADV 160 pun no. ADV je. ADV lah boleh kali blok ADV boleh? Tak apa lah. Boleh tak? Ha? Boleh. Bisa buat lah kan? Yes. ADV 150 boleh 160 ya. Boleh. Tak salah. Okey, tengok Ni 160 banyak. apa yang dia beza dah. Untuk cam lock memang tak sama. Sekarang 160 dia panjang pendek. Duit kan? Panjang dekat pendek. kamera. Kalau satu ni kamera 160. Ni 160 dan ni dia punya. Jadi dia ada kan kalau kita nak ikut dia punya bentuk bearing sama. Semua sama, timing chain, timing gear pun masuk ni. Timing gear pun masuk. Ni cam 160 lah. Ni cam 160. Ada cam 150 lah. Main tengok. Kita tunggu cam 150. Barang kita ada. Nak tengok apa yang boleh kacuk lah. Okey, cam 150. Main dah. Buka plastik lah. Sama. Semua tak sama. Sama kat situ lah. Tak sama. Sama. Boleh masuk? Bearing. Oh, dia punya tu Deacon pin. Dia kompin dia kat sini. Oh, terbalik. 160 kat sini. Dia punya kat sini. Banyak aja nak buat ni. Kita fikir kena nak tak mau modify apa ni. Tak mau custom kan. Ni kita tengok hit 160 lah. Lagi kita buka motor ni tengok. Dah tu. Ni kita tengok hit dia. Sesuai ngam tak. Okey, clear. Patah dua tutup. Takkan Video situ lain. saja. Nanti kita Video lain tak? video lain. Okey. Okey. Kalau untuk customer yang kira kita memang boleh tukar head. Kalau kami apa pun kami buat. So kalau untuk customer kita nak save kalau ni kita duduk nampak cam ni pure auto. Auto bagi pendek. Kalau ni kita dah nampak kat situ No. cam 160 auto bagi pendek macam dia. Boleh pakai. Masuk ke heat. Masuk. So Heat kita operator, no? ejak kat sini, ejak kat auto lah. Jadi kita kena buat tu. Kalau ni kita dah ada kita punya bahagian ni, bahagian auto ni kita dah ada. Mesin mau kita dah. Dah ada mesin dia. Mesin nama beli apa dah tu. Semua complete. Jadi kita akan try buat. Untuk apa kita try buat? No. Ni kita try lah, kita cuba lah, kita cuba. Okay, Ambil okay. yang cam 160 custom
bawa masuk dekat dia. Jadi kos dia tak tinggi kan? Ni kos dia tak tinggi. Dia Sebab kata, hit dah hit pun banyak ratus lah, hit dekat banyak 1000 hit. orang. Ni barang-barang dalam apa semua lagi. Jadi mungkin orang tak boleh timer. Jadi kita try buat di camp. Okey. Apa-apa jadi pun dekat camp ni dulu. Tak jadi dekat hit. Okey. Kalau baik. Mantap. Dia tu semua.